Ni, soal pemain bola Kedah 11 bulan tak ada gaji ni. Tak dapat gaji 10 ke 11 bulan. Dekat dengan setahun tak dapat gaji. Gaji itu hak mereka. Khususnya isu gaji. Isu gaji ni adalah hak kepada owner yang mengurus pasukan KDFC. Malaysia selama ini kerap menyebut dirinya sebagai salah satu negara terkaya dan paling maju di Asia Tenggara. Namun, kenyataan pahit mencuat dari dunia sepak bolanya. Seorang pemain asing klub Kedah tak kuasa menahan air mata, terpaksa pulang ke Eropa setelah 11 bulan tidak menerima gaji. Kisah ini segera viral dan memicu gelombang kemarahan netizen Malaysia, yang mengecam manajemen klub dan mempertanyakan integritas sepak bola nasional. Ironis, di tengah kebanggaan sebagai negara makmur, masih ada profesional yang diperlakukan tak layak. Masalah ini bahkan menyeruak hingga ke parlemen, menandakan bobroknya tata kelola yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Citra negara kaya kini terusik oleh realita yang tak seindah narasi resmi. Any money, bro, home. You understand? I want to cry, bro. But I not change nothing. If you speak every time about this, we cannot change nothing. And I say, for my heart, thank you everyone from Kedah. Help me every time when I go in PKK, when I go everywhere. People say me, thank you, terima kasih. Kes tak bayar gaji pemain bola sepak, kes syarikat tak potong KWSP ni rata-rata mesti majikan dan pengurusannya adalah orang Melayu kita. Tapi pelik, kenapa kes macam ni tak membuka mata kita bahawa yang mendiskriminasi dan bersikap jahat terhadap orang Melayu kita ni adalah Melayunya sendiri. Kes-kes rasuah, kes-kes anggota penguatkuasa tak buat kerja ni semua orang Melayu kita. Takkan korang masih buta lagi bahawa Melayu hancur kerana Melayunya sendiri, bukan kerana kaum lain? Selagi mana kita terus tumpukan perhatian kita pada kaum lain, menyalahkan kaum lain, selagi itulah Melayu elit akan terus ambil kesempatan ke atas anda semua. Ni, soal pemain bola Kedah 11 bulan tak ada gaji ni. Apabila orang-orang politik yang mengeluarkan sumbangan, bagi sumbangan kepada NGO anak Kedah yang nak membantu, termasuk kos depa jurulatih depa hampir 40 orang ni pun hampa duduk petikai lagi. Apa hal tak tahu. Hampa bila kita ada orang politik yang nak bantu, apa masalah? Apa masalah? Dah pemimpin politik dalam negeri pun tak boleh buat kerja, tak boleh nak buat satu untuk sumbangan untuk nak bantu. Of course lah, rakyat Kedah yang mana yang mampu dia akan usaha bagi. Dan walaupun kita boleh tengok YB Fahmi Fadzil bukan orang Kedah, turut dia derma kepada NGO Darul Aman ni. NGO ini pun diketuai veteran pemain bola Kedah, Farizul, bekas legend player Kedah, untuk bantu. Salah ke? Semua majoriti yang daripada NGO, Datuk Rum, Saifuddin Nasution, semua orang-orang Kedah. Mereka adalah rasa tanggungjawab terhadap pemain-pemain bola Kedah. Sebab orang Kedah ni, dia bola ni memang gila. Memang dia minat bola. Dia akan minat pasukan bola negeri dia, dan dia akan minat pasukan bola Malaysia. Kalahkan macam mana dia akan minat gila-gila. Tapi apabila company yang menguruskan pemain bola tu gagal, fail, gagal mengurus dan tak dapat bantuan daripada kerajaan Kedah, sudah pasti kita simpati, kita buat satu kita tanya-tanya ada NGO, kita kutip dana dan kita bantu. Apa masalah? Salahkah kita nak bantu orang yang dah tak dapat gaji dah 11 bulan? Sehingga mereka laki bini pun problem lah. Hidup susah 11 bulan, suami tak ada gaji, tapi training kena turun. Cuba hamba bayangkan, setiap malam bulan puasa ni mereka kena turun. Training kena turun tapi tak ada gaji. Macam mana ni? Hampa bayangkan, hampa kerja tanpa gaji. Allahu Akbar. Datuk Saifuddin daripada Kedah, pemimpin dari Kedah, menteri dari Kedah. Apa masalah? Biarlah kalau dia nak bantu, apa masalah? Kepimpinan ketua kerajaan Kedah, adakah dia bantu?
Allahu Akbar, subhanallah. Dan pemain dan juga coach jurulatih di dalam negeri Kedah tu, di dalam tim bola sepak Kedah tu, semua orang Kedah. Beberapa orang di setiap daerah dalam negeri Kedah semua ada. Salahkah kita bantu pemain-pemain ni? Salahkah kami buat apa video dan sebarkan supaya ada rakyat yang ada wang lebih sikit, RM10, RM20, RM50, RM100 boleh transfer kepada Ecobank yang aku sertakan dekat bawah ni. Kalau hampa rasa tak puas hati apa-apa, hampa boleh pergi cari apa NGO Anak Darul Aman milik anak Kedah. Aku pun kadang-kadang aku tak faham lah geng-geng ni dan juga Datuk Romli orang Kedah, Saifuddin Nasution orang Kedah yang bantu ni majoriti orang-orang Kedah. Dan Alhamdulillah untuk serahan dana yang pertama 40,000. Alhamdulillah kita dah berjaya dalam masa beberapa hari saja. Kita tengok orang-orang korporat, kita sebarkan video, hantar video-video kami. Alhamdulillah orang-orang korporat bantu, orang-orang yang ada pendapatan lebih bantu. Alhamdulillah ada RM40,000. Apa kerajaan negeri Kedah buat yang gaji puluh-puluh ribu, belah-belah ribu tu dekat ahli-ahli parlimen gaji 30 ke 40 ribu, tak bolehkah masuk RM100? Ni esko. Bayangkan kalau pemain bola Kedah ni menang, kalau mereka menang, esko di dalam Kedah tu bukan main klaim lagi nak bakti apa. Cuba kalau kalah macam sekarang, kalah tak ada duit, mereka pejam mata. Badrul Bhatia tu buat apa? Hang esko sukan, hang buat apa? Aku tanya dah di dalam video yang lepas, hang buat apa? Ya Allah, hang esko sukan, kok macam mana pun hang kena cari dana untuk bantu mereka. Hang nak cari dana daripada mana? Daripada bos hang. Bos hang daripada mana? Cari sponsor. Allah, weh, pakai akal lah. Pakai akal, buat kerja, bukan makan gaji buta. Orang tengah susah, hari tu kena Agro Holding, hari ni pemain bola pak 11 bulan. Hang bayangkan Sanusi, aku tak bayar gaji dah 11 bulan. Apa cerita? Adakah dia kahwin? Adakah dia beli kereta, motor baru? Mustahil lah. Badrul Bhatia, dia jadi menteri daripada 2023 bulan 8 tahun lepas sampai hari ni aku tak bayar gaji dah. Agak apa jadi? Bungkui dah, bankrupt dah, pening. Allahu Akbar, bersyukurlah ada NGO bekas pemain bola Kedah usaha nak kutip dana, mendapat sambutan daripada kami keluarkan video, orang-orang masukkan dana, bantu, bagi duit. Alhamdulillah, dan sekurang-kurangnya dapat meringankan beban-beban pemain-pemain bola Kedah ni. Kita nak Kedah kita bangkit, kita nak Kedah jadi super Johor. Bukannya kita nak sembang stadium baru, tu baru, ni baru, tak payah tak. Itu tak perlu, guna yang ada. Dan kita bina tim kita. Biar letak jawatan lah. Berita yang paling buruk untuk bola sepak tanah air itu pasal kali ni final dengan Pahang. Saya sedih berkenaan dengan dua benda. Satu benda, sorry. Satu, saya rasa bersyukur, insyaAllah kalau menang itu adalah piala yang ke-30. Tetapi juga saya terpaksa cakap selamat tinggal kepada sahabat saya, bapa saudara saya Tengku Muda, dan juga kepada pasukan legenda yang banyak sejarah macam Pahang. Kerana tahun depan Pahang dah tak ada lagi, bubar terus. Pasal ada masalah dalam Pahang. So benda ni adalah berita sedih. Macam Kedah adalah pasukan yang bersejarah, pun tak ada juga tahun depan. You see, salah siapa? This is all kerana mismanagement of fund. Apabila ada 10 juta belanja 15, this what happen. So jadi saya sedih mereka tak ada lagi, dan saya harap mereka akan cari jalan untuk selesaikan masalah tersebut, ataupun ada hutang ke apa ke. But this is all. Malaysia punya biggest problem is people who is running the league, dan juga orang yang running setiap pasukan tak ada minat, knowledge dalam bola sepak. Dengan KDFC, adakah Exco Sukan sedar bahawa 30 April ini jika KDA tidak selesaikan akan
sebanyak 7 juta tu dia akan disingkirkan daripada MFL. So nak tanya kepada kerajaan negeri, apakah tindakan pelan kecemasan kerajaan negeri dalam mengenai isu KDA ini? Saya wakil perkara nak tanya, saya ada soalan. Tapi apa pun sebab apa dah ditanya kita jawablah. Isu KDFC seperti yang dimaklum dan saya ingat dah dalam sesi yang lepas telah juga saya dah cakap tentang suasana ataupun pendudukan KDFC dengan kerajaan negeri. Tapi apapun untuk makluman di pihak kerajaan negeri kita sentiasa memantau, dan untuk makluman juga pihak pemangkang juga ahli dewan dalam tempoh semasa kita sedang membayar untuk membantu KDFC ini sebanyak hampir 200,000 sebulan. KWSP tunggakan KWSP. Jadi itu sebahagian daripada untuk membolehkan pasukan KDFC bertanding pada tahun ini. Untuk makluman wadi Bakar Arang. Jadi soal pembahagian kedudukan orang kata KDFC dengan KFA dah tidak, orang kata kita dah separate lama dah. Cuma untuk makluman, saya pun kepil juga di sini sebab kita selalu ulang bahawa tanggungjawab khususnya isu gaji. Isu gaji ni adalah hak kepada owner yang mengurus pasukan KDFC. Sebab tu kita berulang kali, tapi soalan-soalan sentiasa mungkin. Cuma sini saya kepilkan dua daripada kerajaan negeri Perak. Kita tengok sini yang pertama 2022, kerajaan negeri tidak boleh sewenang-wenang yang melunaskan tunggakan gaji pegawai Perak FC. Ini jawapan daripada MB Perak 2022. Yang keduanya, yang terbaru pada 21 April 2025 pukul 2.26 PM. Bila? Kemarin, Esko Sukan gaji Perak FC bukan di bawah kerajaan negeri kita. Di bawah bukan kerajaan negeri. Jadi bukan sekadar menjadi satu keheranan kepada pihak pemangkang, tapi semuanya dasar itulah dipahami sepenuhnya di semua peringkat di Malaysia. Jadi saya bukan satu benda yang pelik, tapi apapun di pihak kerajaan negeri, bagaimana yang telah wadi Bakar Arang tanya tadi, kita sentiasa peka dan sentiasa memberi bantuan secara tidak secara langsung. Contohnya, di situ penggunaan stadium, itu antara bentuk yang telah kita sumbang. Kadang-kadang ada sampai peringkat tak boleh nak training ke, so kita sediakan tempat yang untuk kemudahan pelatihan, untuk kemudahan perlawanan. Jadi tak timbullah kalau kata kerajaan kita tidak membantu, jadi saya menafikan. Tapi untuk ke depan, insya-Allah, saya rasa saya tak boleh kata ya, sebab ini tanggungjawab adalah KDFC, dan KDFC pihak pentadbiran KDFC tak pernah berjumpa dengan kita untuk keadaan sebenar. Sebab saya dapat maklumat dalam tempoh yang terdekat ni, kata ada sesuatu pihak yang cuba untuk membantu KDFC. Jadi itu adalah urusan KDFC. Jadi itulah saya ingat jawapan saya untuk petang ni.